Selera kita tu ada. Maksudnya ada yang pedas dan ada yang tak pedas. Kalau tak pedas macam ni. Kalau yang pedas macam ni. Nama saya Nazaruddin. Saya datang dengan isteri saya dengan cucu saya. Cucu saya duduk dekat sini lah. Itu saya daripada Sungai Besar Selangor. Makanan kat sini saya tengoknya semuanya sedap-sedap lah. Sedap-sedap dia macam ala kampung. Lepas tu selera kita tu ada. Maksudnya ada yang pedas dan ada yang tak pedas. Kalau tak pedas macam ni. Kalau yang pedas macam ni. Tapi hari ni saya makan daging salai. Lepas tu saya makan pais tempoyak, ikan keli yang tak pedas. Dengan ulam-ulam. Alhamdulillah, selera. Kami 3 orang selera. Pada saya memang sesuai sangatlah. Ada yang nak bersila, ada yang nak makan seorang 2 orang, ada yang nak makan ramai. Jadi ikut selera. Pada saya tempat-tempat macam tempat solat, tandas apa semua baguslah. Lepas tu dihias pula dengan benda-benda lama yang benda kata orang tu rare. Macam itulah. Pada kawan-kawan semua ya, sahabat andai, jemputlah datang ke Salai Power di Jalan Kebun ya. Pada saya sini memang menarik lah. Kalau boleh datang sekali tengok macam mana. Kalau sedap, beritahu dengan kawan-kawan.